Murid-murid, hari ini kita nak hias kelas. Yeay! Jadi, cikgu ada misi istimewa untuk semua. Kamu semua boleh lukis apa saja yang kamu suka atas kertas ni. Lukisan yang paling cantik kita akan tampal di dinding kelas. Wah, serunya! Asyik-asyik. Okey, lukis sama-sama ya. Cikgu nak ambil barang hiasan lain. Baik, Cikgu Laila. Kita melukis apa? Sufi nak lukis robot. Hah? Indra mau melukis kapal. Faris suka superhero. Tak. Dinosaur lagi best. Jom lukis dinosaur. Tapi... Sebelum mula, kena baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jom lukis. Nak lukis apa ya? Hana nak lukis anak. Raksasa, Duru nak raksasa. Sarah nak lukis bunga warna-warni. Jom lukis semua sama-sama. Jom! Bismillahirrahmanirrahim. Super Faris sentiasa menyelamat. Muahahaha. Wahai kawan-kawan, itu bukan dinosaur. Tapi... Alah, Sufi, lukislah macam ni. Okey. Kawan-kawan, tengok ni. Hebat kan raksasa Duru? Wah, banyaknya mata dia. Hana pula. Anak Hana ada kaki besar. Besar-besar. Kan? La 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 la. La 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 la. Faris, dinosaur bukan macam tu lah. Macam ni. Ish! Oma lukislah seorang-seorang. Faris tak nak lukis dah. Aduh. Faris, tunggu. Faris, Indra. Sufi, lukis macam ni. Sufi nak ikut Faris. Sufi. Seronok melukis, lukis sama-sama. Anak, bunga, raksasa. Wah, seronoknya. Lukis sama-sama, barulah seronok. Faris, Sufi, Indra, jom lukis bersama. Robot kapal Adiwira, jom lukis semua. Wahai kawan-kawan, Omar minta maaf. Mari lukis sama-sama, marilah semua. Nah, begini kan bagus. Seronok melukis, lukis sama-sama. Robot, kapal, Adiwira. wah seronoknya. Siap, Alhamdulillah. Cikgu Laila, tengok ni. Masya Allah, cantiknya semua lukisan ni. Hebat-hebat anak murid cikgu.
Susah ni. Okey, lukisan yang paling cantik dan akan ditampal di dinding kelas kita adalah... Terima kasih Cikgu Laila. Kami balik dulu. La 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 la. Bila kita baik hati, Allah sayang kita. Assalamualaikum. Kawan-kawan tahu tak? Bila kita buat baik dan jaga persaudaraan, nanti boleh cepat dapat pahala. Jadi, jom buat baik pada semua. Alhamdulillah. Sayang Mimi. Kejarlah, kejarlah. Kejar dia. Mimi, jom mandi. Alah, nak main lagi. Mimi kena mandilah. Kalau tak, nanti Mimi sakit. Kenapa? Bayangkan kalau Mimi kotor. Banyak kutu. Mimi boleh jatuh sakit. Tak nak Mimi sakit. Hana sayang Mimi. Kalau sayang, kenalah mandikan Mimi. Hana nak mandikan Mimi. Tapi sebelum mandi, Sikatkan bulu-bulu Mimi. bulu-bulu Mimi. Biar rapi, buang bulu gugur sebelum mandi. Kejap ya, sekejap lagi Mama datang. Mimi, jom mandi. Omar, Hana, Mimi mandi air. Suap, suap. Oh. Mimi suka mandi. Mandi. Kita lap bulu Mimi. Lap sampai kering. Wah. Mimi dah bersih. Nah, Mimi, makanlah. Tambah lagi, tambah lagi. Mimi, makanlah. Hana. Beri secukupnya. Jangan banyak sangat supaya Mimi sihat. Beri secukupnya. 2 kali sehari. Mimi. Bagaimana tu? Mimi, Mimi. Tu Mimi. You. Busuknya. Memanglah. Oh, masa untuk bersihkan bekas liter Mimi. Kalau bekas liter kotor, Mimi tak nak yak-yak. Nanti Mimi sakit.
Tak nak Mimi sakit. Hana sayang Mimi. Kalau sayang, jom kita bersihkan kotoran, tambahkan semula pasir yang dah kurang. Kita kena selalu bersihkan bekas liter Mimi. Itu tandanya kita Sayang Mimi. 3, 2, 1. Jaga Mimi sama-sama. Mimi sihat gembira. Allah sayang kita. Mimi? Jaga Mimi sama-sama. Mimi sihat gembira. Allah sayang kita. Sayang Mimi. Assalamualaikum. Kawan-kawan tahu tak? Jaga kucing tu sunnah Rasulullah. Kita kena sayang kucing. Macam keluarga kita sendiri. Allah pun mesti sayang kita. Alhamdulillah. Ya, nak pindah? Ha? Mari kita main di luar rumah. Buat eksperimen sains bersama. Wah, atau makan gula-gula yang sedap. Semua gembira. Ya, nak pindah? Ya, nak pindah petang ni insya-Allah. Oma, Hana, tolong beri hadiah ni kepada Ustaz Musa. Okey, Mama. Hai. Hai. Buat apa tu? Beri hadiah untuk Ustaz. Ustaz nak pindah petang ni. Ustaz Musa nak pindah. Lepas tu Ustaz dah tadi kat sini. Ustaz Musa. Allahu Akbar. Apa kata kita beri Ustaz Musa hadiah? Hadiah? Ya, hadiah macam ni. Kita letak hadiah untuk Ustaz dalam ni. Mari beri Ustaz Musa hadiah. Sebelum Ustaz Musa pindah. Tapi kita nak beri apa? Jom fikir bersama. Mari semua. Kita lukiskan gambar Ustaz Musa. Kita hiaskan dengan bunga-bunga. Mari semua letakkan gula-gula. Nanti dulu wahai Ravin. Kenapa? Itu bukannya kegemaran Ustaz Musa. Tapi sedap. Kita beri Ustaz hadiah. Sebelum Ustaz berpindah Mesti Ustaz suka. Wah, cantiknya. Oma, Hana, Ravin, jom makan. Mama ada buat biskut coklat. Yeay! Sedapnya biskut tadi.
untuk Ustaz. Bunga. Gula-gula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak pindah yang ini? Ya, Ha? Tengok sana. Dori sudah sampai di rumah Ustaz. Dah sampai? Tapi hadiah kita sudah rosak. Alamak. Macam mana ni, Oma? Kita nak beri apa? Sabar dulu wahai Ravin. Ha? Marilah cuba buat semua semula. Kita beri Ustaz hadiah sebelum Ustaz berpindah. Moga Ustaz suka. Cepat, cepat. Ha? Jom beri Ustaz hadiah sekarang. Jom. Assalamualaikum Ustaz Musa. Waalaikumsalam semua. Kami bawa hadiah untuk Ustaz. Wah, terima kasih. cantiknya. Bolehlah letak atas meja baru nanti. Ustaz Musa, Ya, kami semua akan rindu Ustaz. rindu. Ustaz Musa, tolonglah jangan pindah. Pindah? Ustaz janganlah pergi. Tinggal saja di sini. Kejap. Siapa kata Ustaz nak pindah? Tadi kami dengar Ustaz kata nak pindah. Ha? Bila? Masa Ustaz telefon. Oh. Ustaz nak pindahkan meja ni ke masjid. Oh, Ustaz nak pindahkan meja. Jadi, Ustaz tak pindah? Tak. Oh. Apa-apa pun, terima kasih beri Ustaz hadiah. Ustaz suka sangat. Yeay! Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kawan-kawan tahu tak? Bila kita menghargai jiran, Beri mereka hadiah, mereka akan gembira. Allah pun suka. Alhamdulillah. Kotak apa ni? Ya. Lisa bawa apa tu? Ni ke? Oma pun nak tahu juga. Tak ada apa-apa pun. Jangan lari. Tak ada apa-apa lah. Tak boleh. Kenapa buku ni jatuh? Minta maaf cikgu. Lisa yang terlanggar. Oma Faris nak tolong angkat je. Oh, lain kali hati-hati tau. Bagus Lisa jujur dengan cikgu. Terima kasih cikgu. Bila jujur, Allah sayang kita. Lisa nak tolong cikgu bawa makanan? Nak? Kejap. Okey, dah. Oma, tengok tu. Lisa tinggalkan kotak dia lah. Jom kita tengok. Kotak apa ni? Laba-laba lah. Oma, tengok mata dia. Ish, Faris ni. Nah. Aduh. Nabi Muhammad orang yang jujur. Tolong. Kenapa ni? Tolong. Laba-laba besar. Laba-laba? Laba-laba Lisa. Oh, kenapa laba-laba tu terbalik? Terbalik. Laba-laba sakit ke? Tadi okey je. Ke
Sebab... Sebab apa? Tak. Dia tidur je kot. Oh, tidur elok-elok laba-laba. Betul ke laba-laba tidur? Kita cubalah kejutkan laba-laba. Faris, jom kita beritahu Lisa. Tapi Omar Faris tak berani. Tadi cikgu dah pesan jujur selalu. Tapi Faris takut Lisa marah. Omar, Faris. Marilah Omar cuba kejutkan laba-laba Lisa. Mungkin betul laba-laba tidur. Okeylah, kita cuba dulu. Macam tu lah. Omar tahu. Faris, jomlah kita beritahu Lisa. Laba-laba tak bangun pun. Tapi... Ingatlah Faris, Allah sukakan bila kita jujur. InsyaAllah, Allah sayang kita. Faris pegang apa tu? Ni bekas laba-laba. Laba-laba. Kenapa laba-laba ni tak gerak? Macam dah mati. Laba-laba mati? Mati? Kenapa ni? Ni. Lisa, kami minta maaf. Tadi kami main-main. Tiba-tiba laba-laba dah terbalik. Kami dah cuba kejutkan laba-laba. Tapi tak dapat. Rasanya laba-laba mati. Laba-laba tak matilah. Laba-laba bergerak. Laba-laba bersalin kulit. Oh, salin kulit. Wah, subhanallah. Terima kasih Omar, Faris sebab jujur dengan Lisa. Sama-sama. Allah suka bila kita jujur. Betul tu. Bila jujur, Allah sayang kita. Assalamualaikum. Kawan-kawan tahu tak? Bila kita buat silap, kita kenalah jujur dan minta maaf. Baru Allah sayang kita. Alhamdulillah. Wah, kuatnya. Sebuah bandar yang aman damai diserang raksasa. Wah, Dan Wonder Ruby berjaya mengalahkan raksasa. kuatnya. Hana pun nak jadi kuat macam Wonder Ruby. T-Rex lagi kuat. Keadaan kembali terkawal. Abang Omar, Hana nak dengar cerita ni. Keadaan kembali terkawal. Terima Ish, Abang Omar. Omar, Hana, kenapa ni? Abang Omar ni bising.
Oma, jangan kacau Hana. Alah, Oma nak main-main je. Hana nak dengar cerita Wonder Ruby. Main T-Rex lagi best. Rar, rar. Jom tarik nafas panjang. Jom duduk dan bertenang. Sabarlah bila marah, pasti Allah sayang. Boleh main, tapi perlahan sikit. Hana tak dengar cerita. Okey, Oma tak bising dah. Macam itulah. Keadaan kembali terkawal. Terima kasih kepada Wonder Ruby yang kuat. T-Rex lagi kuat. Au. Au. Nyam, nyam, nyam. Au. Au. Nyam, nyam. Wonder Ruby lagi kuat. Ya. T-Rex Oma. Ish. Bagi balik. Tak nak. Kata kuat. Ih. Wonder Ruby Hana lagi kuat. T-Rex Oma lagi kuat. Kuasa panahan laser. Samburan berapi. Ya. Abang Oma. Hana. Abang Oma. Hana. Oma, Hana. Astaghfirullahalazim. Jom tarik nafas panjang. Abang Oma lah ni. Jom duduk dan bertenang. Hana yang rosakkan T-Rex. Sebab Wonder Ruby kuat. T-Rex lagi kuat. Cukup. Dua-dua tak kuat. Ha? Papa lah yang paling kuat. Oma Hana tahu tak? Orang yang paling kuat adalah orang yang sabar bila marah. Sabar bila marah. Bila marah, kita sabar. Mereka yang bersabar itu kuat. Oh. Papa boleh marah Oma Hana. Tapi, Papa sabar. Sebab bila sabar, Papa jadi kuat. Wah. Nak jadi kuat macam Papa lah. Tapi macam mana? Minum air untuk bertenang. Maafkanlah silap dan salah. Bila marah, kita sabar. Mereka yang bersabar itu kuat. Minta maaf ya. Hana pun. Keadaan kembali terkawal. Terima kasih kepada semua adiwira yang kuat. Mereka yang bersabar itu kuat. Mereka yang bersabar itu kuat. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kawan-kawan tahu tak? Orang yang paling kuat adalah Orang yang kawal kemarahan. jadi sabarlah bila marah. Barulah kuat. Alhamdulillah. Buat apa tu? Kejutan untuk Papa. Hana
Alhamdulillah. Kek dah siap. Wah, nanti mesti Papa suka kan? Ha, ha, ha. Mestilah Papa suka. InsyaAllah. Mama lupa pula nak letak buah. Papa suka buah. Allahu Akbar. Kek. 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 Ish. Macam mana ni? Bahan semua habis. Mama gembiralah Kerana kami ada. boleh tolong Mama. Mari buat semula. Terima kasih sayang Mama. Sama-sama. Mama nak buat apa ni? Mama nak buat kek baru. Tapi bahan tak cukup. Yang ada pun buah je. Buah? Macam mana kalau buah potong bentuk kek? Kek buah. Mama, apa kata kita buat kek buah? Kek buah? Potong buah bentuk kek. Wah, bijaknya anak Mama. Terima kasih, Oma. Sama-sama. Satu potong buah. Zap, 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 zap. Dua susun buah. Tiga hias buah. Potong susun hias buah. Wah! Mama, kalau tambah buah lain, mesti lagi cantik. Tambah lagi? Kalau macam tu, jom ambil buah di kebun sama-sama. Yeay! Oma ambil mangga. Hana ambil beri. Ambil sama-sama. Alhamdulillah seronoknya. Jom kita hias. Bentuk hati. Bintang. Hati. Bintang. Letak lagi. Ya! Mama, tengok ni. Kek dah siap. Wah, cantiknya kek Oma Hana buat. Assalamualaikum. Oma Hana, kemas. Okey. Cepat. Papau dah balik. Kejutan. Selamat Hari Raya, Papa. Wah! Bismillah. Ya Allah, sedapnya kek buah ni. Kak cantik. Hiasan pun cantik. Siapa yang buat? Terima kasih, sayang semua. Jom baca doa untuk keluarga kita. Okey. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Assalamualaikum. Kawan-kawan tahu tak? Kita kena buat baik pada ibu bapa. Betul tu. Barulah gembira sama-sama. Alhamdulillah. Jom berkelah. Tak sabarnya nak pergi pantai. Alhamdulillah. Hana nak buat istana besar. Nak berenang. Abang Umar nak makan aiskrim. Aiskrim? Sedapnya. Mama. Waalaikumsalam. Ya, Encik? Sekarang? Tapi... saya... Okey. Saya datang sekarang. Maaf semua. Papa kena pergi kerja sekarang. Kita keluar lain kali, ya? Mama nak pergi pantai. Omar, Hana, mari berkelah. Tapi Mama, kita di rumah. Berkelah dekat rumah pun best tau. Ya ke? Iya. Jom ikut Mama. Tada! Tapi Mama, Hana nak istana besar. Kita kan dah ada istana besar. Hai, saya Permaisuri Mama. Wah! Selamat datang ke istana saya. Oma pula. Oma pendekar. Pendekar Oma akan lindungi semua orang. Ya. Hana nak... Hana nak pergi pantai. Nak berenang. Hana, tengok ni. Ombak. Wah, nak berenang boleh? Boleh? Yeay! Kenapa Hana? Hana nak berenang dalam air. Ni bukan air. Hana tak ada air. Tapi Hana ada banyak benda lain. Cuba tengok sekeliling Hana ada apa. Mainan? Alhamdulillah. Banyak mainan Hana. Ada kawan yang lebih susah. Tiada mainan seperti Hana. Tapi mereka tetap gembira bila syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Oh, ha'ala. Hana ada banyak mainan. Alhamdulillah. Mama ada kejutan. Nak tengok tak? Apa, Mama? Tada! Kolam! Mandi kolam, Alhamdulillah. Main bersama, Alhamdulillah. Kami gembira, Alhamdulillah. Puji dan syukur kepada Allah, Alhamdulillah. Wah, gembira semua ya? Mestilah, sebab ada istana besar, dapat berenang. Alhamdulillah.
Kalau dapat aiskrim, mesti lagi best. Abang Omar tunggu ya. Tada! Aiskrim untuk Abang Omar. Wah, terima kasih Hana. Nyam, 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 nyam. Sedapnya. Hihihi. Assalamualaikum. Papa dah balik. Papa! Wah, bekillah bakar rumah. Best kan Papa? Lagi best kalau ada aiskrim ini. Aiskrim! Terima kasih, Papa. Okey, jom makan aiskrim sama-sama. Maaf semua. Papa dapat tiket ke Taman Tema. Yeay! Puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kawan-kawan tahu tak? Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Jadi, jom sebut Alhamdulillah. Tanda kita syukur kepada Allah. Kisah Omar dan Mimi. Dan sebab tu bisa suka tupai dan Arnab. Wah! Dan burung. Dan laba-laba. Okey, terima kasih. Lisa dah boleh masukkan semuanya ke dalam sangkar semula. Sekarang giliran Omar. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Hari ini Omar nak perkenalkan Mimi. Yeay! Kawan-kawan tahu tak? Dulu Omar tak suka Mimi. Kenapa? Mama, mari sini. Sini, sini. Ada anak kucing. Kucing? Kucing. Kucing? Kucing. Kucing! Jom kita sama-sama jaga kucing ini. Bila kita jaga kucing, dapat pahala. Tapi Omar tak suka kucing. Tak apa, nanti mesti Omar sayang dia. Hana, jom main. Mana dinosaur Omar? Ish. Ish. Kenapa Omar? Tengok ni, habis bantal Omar. Ini mesti kucing tidur sini. Omar bertenanglah. Tak nak, tak nak. Kucing tidak tahu. Betul, betul. Tengoklah bantal Omar ada bulu kucing. Sabarlah Omar sayang, boleh bersihkan. Maafkanlah kucing. Kucing tidak faham. Maafkanlah ia. Maafkanlah kucing. Sama-sama gembira. Omar tak nak maafkan. Omar tak nak maafkan Mimi? Aduh. Sabar, Abang Omar tak habis cerita lagi. Malam tu, Omar tak boleh tidur. Sebab ada ribut penting kuat kat luar rumah.
Mana kucing? Hah? Mimi hilang? Oma buat apa? Sabar, sabar. Mimi pergi mana? Oma cari merata-rata tapi tak jumpa. Kucing pergi mana? 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 Oma rindu kucing. Rindu, rindu. Mimi. Nama awak Mimi. Mimi. Jadi sekarang Oma dan Mimi kawan baik. Assalamualaikum. Kawan-kawan tahu tak? Kita rasa gembira bila ada kucing di rumah. Macam Abang Omar gembira bila ada Mimi. Alhamdulillah. Kurban terbaik. Cepat, cepat. Kejap. Diam, diam. Jangan bising. Nanti orang tahu kita kat sini. Jangan pergi mana-mana tau. Hana. Nah. Maaf, Koko. Lemmy. Kami sayang Koko Lemmy. Kenapa tak boleh kambing? Untuk raya nanti. Jangan lari. Ayah okey? Kejar dia, kejar dia. Hari raya kurban kan tiba, pasti ramai yang gembira. Hari raya korban kan tiba, mari raikannya bersama. Kurban ibadah mulia, kerana Allah yang esa. Jadi tunggangan ke syurga, banyak pahala tidak terhingga. Abang Omar. Kami sayang Koko Lemmy. Ya, nama awak Koko. Dan awak Lemmy. Nenek. Nah. Wah, happy-nya Atuk. Atuk dah tak sabarlah tu nak sambut raya kurban. Oh, kenapa?
Ada apa? Waktu ni lah kita boleh gembirakan ramai orang susah kat luar sana. Kan, Nenek? Waktu kecil-kecil dulu, Nenek selalu tertunggu-tunggu untuk Hari Raya Korban. Nanti boleh dapat daging. Nenek gembira. Dapat daging? Mestilah. Daging kan sedap. Kenapa tak beli je? Daging mahal, sayang. Tak semua orang mampu dan beruntung macam Omar dan Hana. Nenek dulu orang susah. Setahun sekali je dapat merasa makan daging. Sebab tu, Hari Raya Korban adalah hari yang paling gembira buat Nenek. Dan sebab tu, bila ada rezeki, kami perlu buat korban. Boleh gembirakan orang susah. Omar pun nak gembirakan orang susah. Hana pun. Bagus. Alhamdulillah. Jom ikut Datuk kasih kambing makan. Nak. Jom. Jom. Omah Hana jaga kambing elok-elok tau. Okey. Bagi rumput ni. Tak cukup ambil lagi. Bersama-sama beri kambing makan. Bersama-sama jaga supaya sihat. Bersama-sama sayangi haiwan. Bersama-sama cergas dan kuat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Yeay, esok raya. Esok raya. Esok raya. Dah, jom makan. Okey. Pukul berapa ayah nak buat korban? Macam biasalah. Lepas solat raya. Buat korban? Tak tahu. Apa tu? Korban adalah salah satu ibadah. Korban ibadah mulia kerana Allah yang Esa. Korban ibadah mulia menyuci jiwa dan harta. Sembelih haiwan ternakan untuk dikongsi bersama. Sembelih haiwan ternakan bersedekah amalan kita. Korban yang gemuk dan sihat, pastikan yang cukup sifat. Korban yang berkaki 4, Unta, lembu, kerbau, kibas, kambing. Kambing? Takkan koko? Nak korban Lemmy ke? Korang tak tahu ke? Ingatkah Aira cakap? Lemmy. Betul ke? Ya. Tak maulah sedih-sedih. Tak apa. Haiwan ni, kalau kita pilih dia untuk dikorbankan, dia suka tau. Dia happy. Allah kan jadikan haiwan ni untuk kita makan. Lemmy nak kena makan. Kenapa cakap macam tu? Betul lah. Macam mana ni? Apa Mama cakap tadi Gemuk dan sihat. Hana. Sini. Cepat. Cepat. Tak nak korban koko Lemmy. Oma! Hana! Oma! Hana! Mana dia orang pergi ni? Mak tunggu sini. Sayang, Saya cari kat ladang. Apa lagi tu? Jom, cepat. saya pergi dulu. Hati-hati. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Oma, Hana. Oma! Hana! Mana ni? Kita tak boleh cat haiwan. Tak baik. Allah tak suka. Maaf, kami
Kami tak tahu. Kami nak cek bintik-bintik supaya Koko Lemi nampak sakit. Bila sakit, tak jadilah nak buat korban. Oma Hana ingat tak kenapa raya korban tu best? Sebab dapat gembirakan orang susah? Betul. Tapi, kenapa nak korbankan Koko dan Lemi? Kami sayang sangat Koko Lemi. Nenek tak sayang ke? Mestilah nenek sayang. Sebab sayanglah kita korbankan dia. Ha? Macam kisah Qabil dan Habil. Anak-anak Nabi Adam? Iya. Kan masa tu Allah cuma terima korban Habil. Kenapa? Sebab Habil korbankan kambing yang paling Habil sayang. Samalah macam Oma dan Hana. Bila kita korbankan Koko dan Lemi yang paling kita sayang, inilah korban yang paling Allah suka. Nanti Koko Lemi jadi tunggangan Oma Hana ke syurga ya. Terimalah korban kami. Basikal. Wow. Cepat Abang Oma. Jom pergi. Hana, kita belum baca doa naik kenderaan. Oh, haalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Papa dah balik. Ha? Oma, Hana, Papa ada kejutan. Wah! Basikal! Terima kasih, Papa. Sama-sama. Jom main dekat taman. Yeay! Sebelum naik basikal, kita kena buat apa dulu? Oma tahu. Baca doa naik kenderaan. Betul. Dan kena pakai alat keselamatan. Kita kenalah hati-hati juga. Oh, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya. Yeay. Susahlah. Tak apa, Hana. Cuba lagi. Okey. Apalah Hana ni? Tak gerak pun. Wah. Cuba Oma naik sekarang. Alah, senang je. Ya. Wow. Susahnya. Kring-kring. Apalah Abang Omar ni? Tak gerak pun. Ish. Ya. Oma, hati-hati. Bye, Hana. Alah. Hana kena kayuh macam ni.
pegang elok-elok. Okey, Papa. Oma Hana hati-hati ya. Baik, Papa. Abang Omar, jom kita pergi dekat pokok tu. Siapa sampai dulu, dia menang. Hana, tunggu. Ya. Abang Omar, berhenti. Tingginya. Hana takutlah. Hana nak turun perlahan-lahan lah. Hana janganlah takut. Kita baca doa dulu. Astaghfirullahalazim. Oma okey tak? Oma okey. Papa, Oma dah baca doa. Tapi jatuh juga. Kenapa? Walaupun kita dah baca doa, kita tetap kena hati-hati. Tengok Hana. Hana bawa hati-hati. Oma kena bawa perlahan sikit. InsyaAllah, barulah selamat. Okey, Papa. Oma bawa hati-hati lepas ni. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci ya Allah, memudahkan kami. Kami tak mampu menguasainya, daripadamu kami kembali. Terima kasih ya Allah, melindungi kami semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kawan-kawan, bila main basikal, Kita kenalah baca doa. pakai topi kelena Dan main dengan hati-hati. InsyaAllah selamat. Alhamdulillah. Papa boleh. Wow. Mama, Papa, marilah kita main bersama. Luncur di sana. Luncur di sini. Kita gembira. Laju lagi. Wah, hebatnya Papa. Mestilah. Papa naik apa tu? Inilah papan luncur. Ya Allah. Wow. Ha? Apa tu, Papa? Ada pertandingan papan luncur. Masuklah, Papa. Nanti mesti Papa menang. Papa tak yakinlah boleh menang. Menang kalah tu tak penting. Yang penting kita cuba dan berusaha. Allah kan suka orang yang berusaha. Okey. Papa akan masuk bertanding. Jom latih. Jom. Papa boleh. Wow. Ah. Papa boleh. Wah! Papa boleh buat macam tu tak? Wah!
InsyaAllah, mestilah boleh. Bismillah. Papa mula ni. Papa okey. Papa boleh. Ha? Allahu Akbar. Aduh. Ya Allah, Papa! Sakitnya. Papa okey ke? Papa okey je. Wahai Papa, sabarlah. Jangan berputus asa. Terus usaha. Jangan mengalah. Pasti berjaya. Mari kami tolong bangunlah berdiri. Mari kami tolong meluncur ke depan. Jika kita terus sabar, tidak mudah putus asa. Pasti Allah akan suka. Kita juga gembira. Papa boleh! Kepada semua peserta, sila ke tempat mula untuk pertandingan. InsyaAllah, Papa boleh. Ha? Terima kasih. Bismillah. Alhamdulillah, bagusnya. Papa sudah sedia. Terus usaha. Kita berdoa. Pasti berjaya. Oh, nampaknya dia berjaya di pusingan pertama. Nampaknya dia berjaya di pusingan kedua. Oh, sayang sekali dia terjatuh. Aduh. Menang kalah tu tak penting. Yang penting kita cuba dan berusaha. Hebatnya Papa tadi. Papa buat tu, Papa buat ni. Ha? Assalamualaikum kawan-kawan. Bila kita berusaha dan cuba lagi. InsyaAllah kita akan berjaya. Macam Papa. Alhamdulillah. Oma, Hana, mari beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak ke festival kek ke? Kejap lagi saya pergi. Ada kerja lagi. Oh, selamat bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa, siapa tu? Papa kenal ke? Papa tak kenal. Papa baru kenal tadi. Ha?
Macam mana Papa boleh kenal? Wahai Omar Hana, jom kita beri salam kepada semua supaya lebih mesra. Oh, nak beri salam jugalah. Mama buat muffin untuk festival kek. Wah! Boleh tolong hantar ke sana? Sebelum senja tau. Senja? Senja tu betul-betul sebelum malam. Oh, okey Mama. Assalamualaikum Ustaz Musa. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Kek percuma. Jom ke festival kek. La 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 la. Kek. Wahai Omar Hana, jom kita beri salam Alah, kepada semua supaya lebih mesra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Oma. Saya Hana. Saya Yuki. Oh. Oma dan Hana nak pergi festival kek ke? Kena hantar kek ni sebelum senja. Ya ke? Baik pergi sekarang. Oh, okey. Kami pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Omar dan Hana dapat kawan barulah. Baru kenal tadi. Ya. Mari Papa tolong. Okey, Papa. Perhatian kepada semua peserta festival kek. Sila hantar kek dengan segera. Festival akan bermula sebentar lagi. Macam mana ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ni? Troli kami rosak. Boleh saya tolong? Wah, boleh. Okey, dah siap. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Mari saya tolong angkat. Jom, kita dah lambat ni. La 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 la. Tak sabar nak makan kek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera kepada kamu semua. Marilah semua, mari ucapkan salam. Sayangi semua, nanti Allah sayang. Wah! Hana. Mana bakul muffin Hana? Situ. Tak. Sana. Hana tak ingat. Tak apa Hana, jom kita cari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Hana punya kan? Yuki jumpa atas kerusi tadi. Terima kasih Yuki. Jumpa makan semua. Jumpa rasa semua kek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kawan-kawan tahu tak? Bila beri salam, kita jadi lagi mesra. Betul tu. Dapat kawan baru. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kami sayang Mama Papa. Wah! Kami
habis. Ha? Uma, Hana. Esok bekalan air tak ada. Kita kena jimat air. Kalau tak, nanti air habis. Ha? Mari cuba bayangkan jika air sudah habis. Kita tak boleh mandi dan tak boleh gosok gigi. Tak nak. Kalau tak nak air habis, kenalah jimat air. Allah pun suka orang yang berjimat. Bila kita jimat air, itu tanda kita syukur dengan nikmat yang Allah beri. Oh. Sekarang masa untuk tidur. Okey, Mama. Selamat malam. Abang Omar. Ha? Kan Mama dah cakap kita kena jimat air. Alah, kalau jimat air, tak boleh main macam ni. Ha? Air dah habis. Hana! Air habis. Ha? Mama. Air dah habis. Macam mana ni? Hana belum mandi lagi. Hana belum boros gigi. Jangan risau. Mama ada simpan air. Mari kita semua sama-sama jimat air. Dunia penuh saja. Lepas itu tutup air. Dah wangi. Tengok-tengok ni Mama, kami sudah tak ada air. Hebatnya anak Mama, pandai sungguh kumpul air. Jom semua jimat air bersama. Bersyukurlah dengan rezeki Allah. Abang Omar, tutuplah air. Nanti air habis. Alah, tak apa. Kan kita dah jimat air tadi. Mesti air banyak lagi. Oh, yelah. Uma, Hana, jom makan. Okey, Mama. Kenapa Abang Omar? Air habislah. Tapi kita ada tak ada air hujan kan? Haalah. Mana air hujan? Mama guna air hujan untuk cuci baju. Kenapa ni? Macam mana ini Mama? Air sudah tiada. Habislah kita. Macam mana nak mandi? Macam mana ini Mama? Air sudah tiada. Habislah kita. Tadi busuk. Macam mana ni? Air hujan habis. Air tong pun habis. Habislah. Tak boleh mandi. Tak boleh boros gigi. Busuklah kita. Tapi Uma Hana jimat air kan? Maaf Mama. Oma lupa tutup air tadi. Hana pun. Tu lori tangki air. Ha? Kita boleh ambil air dari situ.
Yeay! Alhamdulillah! Ingat, kita kena jimat air tau. Allah pun suka orang yang berjimat. InsyaAllah, lepas ni Oma akan jimat air. Hana pun. Mari kita jimat air, tanda kita syukur kepada Allah. Marilah sama-sama. Mari kita jimat air, tanda kita syukur kepada Allah sama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kawan-kawan tahu tak? Kalau kita membazir air, Nanti air habis. sebab tu kita kena sentiasa jimat air. Allah pun suka. Alhamdulillah. Ini tak buah Hana. Papa, Mama, buat apa tu? Papa Mama nak buat tat buah. Tak buah. Sedapnya. Hana suka tak buah. Oma nak tolong buat. Hana pun. Boleh. Jom buat sama-sama. Tolong Hana tolong buat tat buah. Beri Oma beri kepada Mama. Mari buat tat buah. Beri kepada semua. Mari sedekah, ya satu ibadah. Sedekah? Tapi Hana suka tat buah. Kalau bagi orang, habislah tat buah Hana. Hana, bila Hana sedekahkan tat buah yang Hana suka, itulah sebaik-baik sedekah. Oh, okey. Tak apa. Mama buat banyak. Kalau ada lebih nanti, Hana ambillah. Yeay! Alhamdulillah. Nanti kita hantar tat buah ni ke masjid, ya? Okey. Mama, lepas sedekah, Hana boleh ambil tat buah juga kan? Boleh. Oma, Hana. Kawan-kawan. Wah, sedapnya bau. Apa tu? Tat buah. Ini untuk sedekah. Nak tak? Nak. Indra juga mau. Nah, seorang satu tau. Asik-asik. Terima kasih. Tunggu Sufi. Nah. Tak cakap terima kasih pun. Beri, kami beri untuk sedekah. Terima kasih anak-anak pakcik gembira. Kami beri tat buah, beri untuk sedekah. Mari semua ambil tat buah. Tinggal sikit je. Dia lagi. Kan dah dapat tadi. Hana, ingat tak Papa cakap apa? Tapi dia dah ambil tadi. Hana, tak baik berkira. Okey. Baiknya adik abang. Tengok tu, tak cakap terima kasih lagi. Alhamdulillah, semua dah dapat tat buah. Yeay, ada lebih. Tak dapat.
kita ada lagi satu. Tak boleh. Ini tak buah Hana. Hana, bagilah. Tapi dia dah ambil 2 kali. Hana, ingat tak Papa cakap apa? Bila Hana sedekahkan tak buah yang Hana suka, itulah sebaik-baik sedekah. Nah. Baiknya adik abang. Hai. Untuk Hana. Wah, terima kasih. Hana suka tak buah? Jom makan sama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kawan-kawan tahu tak? Bila kita sedekahkan apa yang kita suka, itulah sebaik-baik sedekah. Alhamdulillah. Faris, mulakan dengan bismillah. Kami suka bersukan, goyang-goyangkan badan, main bersama kawan. Mari sihatkan badan. Ya. Sabar Faris. Kenapa ni? Susahlah nak main belon ni, cikgu. Apa kata Faris cuba lagi? Sebelum tu jangan lupa baca bismillah. Semoga dimudahkan dengan sebut bismillah. Oh. Lepas baca bismillah, tarik nafas panjang-panjang. InsyaAllah kita akan rasa lebih tenang. Ya ke cikgu? Nak cubalah. Ingat sebelum mula kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan dengan sebut bismillah. Ya. Wah, Faris berjaya. Yeay! Alhamdulillah. Baiklah murid-murid, cikgu ada permainan menarik untuk semua. Siapa nak main? Saya. Permainan pertama ialah kepit gelong. Uma, jom! Okey. Tapi sebelum mula kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan dengan sebut bismillah. Sedia? Mula! Ya! Yeay! Nampaknya semua dah berjaya lepasi permainan pertama. Permainan kedua ialah baling dan sambut. Wow! Oma, Faris nak sambut bola? Okey. Faris dah sedia ni. Cepatlah baling. Faris. Sebelum mula kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan dengan sebut bismillah. Sedia Faris? Sedia.
Baiklah murid-murid, sekarang masa untuk permainan terakhir. Dah sedia? Dah! Permainan terakhir kita hari ini ialah lepasi titi sambil bawa bola pingpong. Wah! Oma, Faris nak mula dulu boleh? Boleh. Tapi sebelum mula, kita baca. Faris. Faris suka cabaran untuk jalan di titi sambil membawa bola. Wow! Yish! Faris. Ish! Wow! Asyik tak berjaya je. Faris, ingat tak pesan cikgu tadi? Ingat. Sebelum mula, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan dengan sebut bismillah. Faris suka cabaran, tapi perlu bertenang, memohon pertolongan. InsyaAllah senang. Bismillahirrahmanirrahim. Faris berjaya. Wah, hebatnya Faris. Alhamdulillah. Terima kasih, Oma. Lepas ni, Faris akan sentiasa ingat untuk baca bismillah. Semoga dimudahkan dengan sebut bismillah. Assalamualaikum. Bila kita baca bismillah, InsyaAllah semua jadi senang. Alhamdulillah. Kalau Nabi akan buat apa? Nabi terjumpa rusa yang diikat. Rusa meminta untuk dibebaskan, supaya rusa dapat susukan anak-anaknya. Rusa janji untuk datang semula. Nabi Muhammad SAW bebaskan rusa tak? Anak rusa dapat minum susu tak? Iya, Nabi bebaskan rusa. Anak rusa pun dapat minum susu. Oh, Alhamdulillah. Kemudian rusa datang semula. Nabi beli rusa daripada tuannya, supaya rusa dapat bersama anak-anaknya. Dan mereka hidup gembira. Wah, baiknya Nabi. Oma pun nak jadi macam Nabi Muhammad lah. Hana pun. Kalau nak jadi macam Nabi Muhammad, mesti utamakan orang lain. Oma Hana boleh buat macam tu? Boleh. Bagusnya anak Mama. Okey, jom bersiap. Petang ni kita nak pergi festival belon udara panas. Ravin ikut sekali kan? Ya, Oma. Ravin suka belon udara panas. Wah! Hah? Kelakarlah Mili. Omar, Hana. Kalau Nabi nampak kucing dalam kesusahan, Nabi akan buat apa? Ketawakan kucing ke? Tolong kucing. Nabi akan tolong kucing. Betul tu. Bagus anak Mama.
Hana, jagakan belon Abang Omar. Okey. Jaga elok-elok tau. Nabi Muhammad manusia hebat, membawa rahmat ke seluruh alam. Nabi mengajar kita baik hati sentiasa, bagi kita contoh terbaik. Filon! Filon! Hah? Nak filon! Jom. Nanti nenek beli yang lain. Filon! Nak filon! Nak filon! Kalau Nabi akan buat apa? Sambung main belon ke? Beri belon. Nabi akan beri belon. Nabi Muhammad manusia hebat, membawa rahmat ke seluruh alam. Nabi mengajar kita baik hati sentiasa, bagi kita contoh terbaik. Oma, kita nak pergi dah ni. Jom panggil Ravin. Okey. Hai. Hai Oma Ana. Ha? Ravin! Hai. Kenapa ni? Hehehe. Ravin terjatuh semalam. Nak pergi dah ke? Jom. Ravin, kan doktor suruh duduk rumah? Alah. Maaf ya, Ravin tak boleh ikut. Tapi Ravin nak naik belon udara panas. Ravin kan tak sihat. Tapi Ravin nak ikut Omah Hana. Oma Hana rasa kalau Nabi akan buat apa? Kalau Nabi akan buat apa? Tinggalkan kawannya ke main dengan kawannya? Mama, kalau kita duduk rumah main dengan Ravin boleh? Boleh. Yeay! Sejahteralah ke atas Nabi Muhammad yang hebat, baik hati sentiasa, jom contohi Nabi kita. Yeay! Terima kasih Omah Hana main dengan Ravin. Ravin rasa gembira sangat. Sama-sama. Assalamualaikum. Ha, kawan-kawan tahu tak? Bila kita buat baik kepada semua, macam Nabi Muhammad SAW, kita semua akan gembira. Allah pun sayang kita. Alhamdulillah. Husnuzan. Selamat tinggal, Ruby. Oh? Apa dah jadi? Kenapa lambat? Donat? Nak tak? Hah? Jom, cepat. Wah. Ya. Hebatlah pencuri tu. Wonder Ruby pun tak boleh tangkap. Ya. Captain Onyx dan Wonder Ruby kan dah buat perangkap. Nanti mesti kena tangkap punya. Tapi muka pencuri tu takutnya.
Tak apa. Tu cerita je. Bukan betul pun kan? Nah. Nak pergi mana tu? Minum air. Oh, okey. Ya. Terkejut Abang Omar. Sorry. Abang Omar tengok apa tu? Tengok orang tu. Ha? Siapa tu? Dia buat apa dekat rumah kita? Tak tahu. Entah-entah. Nak curi. Ha? Ya ke? Abang Omar buat apa? Buat perangkap. Abang Omar okey? Perangkap apa? Kan semalam pencuri dah tanda rumah kita. Hari ni mesti dia datang lagi. Jadi Abang Omar dah siapkan ni. Kita perlu bersedia buat perangkap dengan segera. Kita perlu bersedia. Jika tidak, bahaya tiba. Cepat-cepat buat perangkap. Kalau lambat nanti susah. Cepat-cepat buat perangkap. Jangan tunggu. Ayo mula. Tak ada pun Abang Omar. Mesti ada punya. Sana tu, sana. Orang tu nampak kita ke? Macam mana ni? Omar, kenapa ni? Ada orang jahat dekat luar. Dia pegang cangkul. Ha? Mana? Tak ada siapa pun? Ada, Mama. Tak ada. Orang lalu lalang je tu. Orang tu pandang rumah kita dari semalam. Mesti nak mencuri. Husnuzon. Husnuzon? Apa tu? Baik sangka. Kita perlu baik sangka. Siasat dulu semua benda. Kita perlu sentiasa elak untuk buruk sangka. Jangan Allah tak suka bila kita buruk sangka. Ingat, selalu ingat, buruk sangka jadi fitnah. Dah, jangan fikir bukan-bukan. Mama naik kelas ke atas dulu, okey? Okey, Mama. Jomlah simpan ni. Okey. Ya. Hana, orang tu datang balik. Dia nak masuk rumah kita. Macam mana ni? Kita kena buat perangkap sekarang juga. Dia bawa kawan. Jom, Hana. Kita perlu bersedia. Persiapan kena ada. Kita perlu bersedia.
ada perangkap. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'ul fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim. Amin, amin. Jom. Ha? Assalamualaikum. Papa. Omah Hana main apa ni? Kami buat perangkap. Ada orang nak masuk rumah kita. Pencuri. Ha? Pencuri? Mana? Kat luar tu. Ha? Oh, jom ikut Papa. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Anil, semua okey ke? Okey, saya sudah baiki. Alhamdulillah. Ni, kenalkan. Omar, Hana. Ha? Halo, Omar, Hana. Hai, Pakcik. Ini Pakcik Anil. Papa suruh betulkan paip bocor dekat rumah kita. Betulkan paip? Ya, betul. Pakcik kena cari dekat mana paip yang bocor itu dulu. Lepas itu, Pakcik kasih gali, kasih ketuk, barulah Pakcik boleh betulkan. Kami dah salah sangka dengan Pakcik. Kami ingat Pakcik nak mencuri. Kami minta maaf. Tak apa. Kecil punya hal. Terima kasih. Ya. Sama-sama lah. Kelakarlah Pakcik Anil tu. Kan? Baik pula tu. Sebab tu kita kena husnuzan. Kita perlu baik sangka. Siasat dulu semua benda. Kita perlu sentiasa elak untuk buruk sangka. Husnuzan kena ada, tapi perlu berjaga untuk elak semua tipu dan helah manusia. Apa yang Omah Hana buat tu bagus. Tapi sebelum tu kita kena siasat dulu. Okey, Papa. Nasib baik Papa tak kena perangkap.